2.2 Kaedah Perbandingan. Maklumat yang diperlukan untuk menentukan untung atau rugi perniagaan. 1. Kaedah perbandingan merupakan kaedah yang menggunakan pendekatan persamaan perakaunan untuk menentukan pendapatan perniagaan. 2. Persamaan perakaunan menyatakan bahawa jumlah aset sesuatu perniagaan mestilah sama dengan jumlah liability dan ekuiti pemilik, iaitu aset sama dengan liability tambah ekuiti pemilik. 3. Ekuiti pemilik ialah modal yang dilaporkan oleh pemilik ke dalam perniagaan. Oleh itu, persamaan perakaunan di atas boleh dinyatakan seperti yang berikut. Aset sama dengan liability tambah modal. 4. Daripada persamaan yang dinyatakan itu, modal perniagaan dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini. Modal sama dengan aset tolak liability. 5. Pada akhir tahun keuangan, sekiranya perniagaan memperoleh keuntungan, modal pada akhir tahun akan bertambah. Perkaitan ini dapat dirumuskan oleh persamaan yang berikut. Modal akhir sama dengan modal awal tambah untung bersih. 6. Daripada persamaan tersebut, untung bersih atau rugi bersih boleh ditentukan seperti yang berikut. Untung bersih sama dengan modal akhir tolak modal awal. 7. Oleh itu, pendapatan perniagaan bagi sesuatu tempoh perakaunan ditentukan dengan membandingkan modal akhir dengan modal awal bagi sesuatu tempoh. Untung bersih. Modal akhir lebih besar daripada modal awal. Rugi bersih. Modal akhir lebih kecil daripada modal awal. 8. Sepanjang tempoh perakaunan, jika pemilik membuat ambilan untuk kegunaan peribadi, item ambilan perlu ditambahkan pada modal akhir. 9. Sebaliknya, jika pemilik membawa masuk modal tambahan pula, item modal perlu ditolak daripada modal akhir kerana modal tambahan bukan suatu keuntungan. 10. Oleh itu, jika terdapat ambilan dan modal tambahan, rumus pengiraan untung bersih adalah seperti yang berikut. Untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan tolak modal tambahan tolak modal awal. Rujuk contoh di muka surat 264 dan 265. 11. Secara ringkasnya, maklumat yang diperlukan untuk menentukan untung atau rugi perniagaan menurut kaedah perbandingan adalah seperti yang berikut. Modal akhir, ambilan, modal awal, dan modal tambahan. Penyediaan penyata mengira untung atau rugi dan penyata kedudukan keuangan. 1. Untung atau rugi bersih dapat juga dihitung dengan menyediakan penyata mengira untung atau rugi. 3. Selepas penentuan untung rugi, perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap perlu menyediakan penyata kedudukan keuangan bagi mengetahui kedudukan aset dan liability perniagaan. 4. Untuk menyediakan penyata kedudukan keuangan, peniaga perlulah memperoleh maklumat mengenai semua aset dan liability perniagaan. 5. Langkah-langkah yang berikut boleh diikuti dalam penyediaan penyata kedudukan keuangan. Langkah 1. Menghitung modal awal dan modal akhir. Langkah 2. Menghitung untung bersih. Langkah 3. Menyediakan penyata kedudukan keuangan. Rujuk contoh di muka surat 266 dan 268.